Hari ni kita nak prepare hadiah untuk hari guru. So kita nak prepare hadiah untuk cikgu-cikgu Lufia dengan cikgu-cikgu Luzfan. Baby belum lagi. Kak Mama ada tisu. Mama ada tisu macam ni. Dah cantik dah. Kita dah tak payah wrap dia. Kita ada marker pen. Ada biru. Ada warna. Apa ni, Dek? Hitam. Yes, ada warna hitam. Dengan warna Merah. yes, warna red, warna merah. Ni kita ada Dalam ni ada banyak shade. Yes. Pin apa? Tudung. Pin apa? Tudung. Pin tudung. Tudung untuk cikgu perempuan. Tapi untuk cikgu lelaki, Mama ada Dan apa ni? oh, untuk baju apa tu? Butang baju. Butang baju Melayu. Butang baju Melayu. Apa ah? Corak dia? Corak dia gambar dia bintang dengan Kan? Ah. dengan apa? Matahari. Hey! Bintang dengan bulan. Ada. Dia kat kamera. Cantik kan? Shiny. Okey, tunggu. Dia brush. Nanti kita letak dalam bekas. Comel kan? Yes. Ada gold. Gold ni butterfly. Yang ni pula bunga. Brush yang colourful punya. Okay, kat mana kita nak letak brush ni? Mama ada beli bekas. Banyak. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oh, okay. Besar apa dalam ni? Dan apa tu? Bag untuk kita letak semua barang yang ada ni. Kita nak letak brush dekat dalam bekas ni dulu. Mama ambil 2 yellow macam ni. Lepas tu 2 love macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait, baby wait. Kita ambil 2 love macam ni. Okay, ni untuk dedek. Dedek letak kat dalam bekas. Nah, tak. Yang dah letak 6 nah. Ni green, ni white. Ni Okay, tu sabar. Banyak-banyak Mama tak tahu nanti nak pakai kat mana. 5, 6. Okay, dan kan tu. Yes, yang ni bentuk love. Yang ni bentuk triangle. Tunjuk kat kamera. Okay. Yes, sekarang kakak buka. Okay, buka marker. Ada berapa marker? Kira dalam tu ada berapa? Kira kasi ada 30 lah kan? kejap. Tapi Mama rasa habis 10 je, cuba tengok. Kira betul tak dalam tu ada 10? Semua colour, each colour 12. ada 10. Ada lah tu kotak je. 12 ni. Tadi Mama beli 10 je. Mungkin dia letak dalam kotak je kan? Jom Yes, kita ada tengok. kira dalam ni ada berapa? Cuba tahu 10. Ma, koyakkan juga. Bukan tu? Oh. Koyak. Tak ini ya. Tak apa, boleh je. It's okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, alright. Macam ni kotak. Jadi semua Cuba tak baby tan. Baby kira tak sampai tan. Okay, letak sini tengah-tengah. Sekarang kita ambil beg putih ni. Ada 3. Beg putih ni kita nak tengok Mama buat First kita nak letak Tisu tu life saver. Lepas tu kita ambil 2 marker. Mama ambil warna red dengan warna black. Dengan 1 brooch. Ni kita dah letak tadi. Okay, dah. Ni Dah kan? Ni Kakak, ribbon dia kat atas macam ni. Barulah cantik. Okay. Baby tunggu Mama buatkan tu, baby. Ya, ambil dua marker yang colour lain-lain, okey? Boleh? Okay, baby dah. Masukkan tisu. Masukkan tisu. macam mana? Boleh. Mana tak? Boleh. Okay, 2. 1. Ada. 1 brooch. Dah letak brooch. Ni brooch. Okay, 1, 2. Baby, tu je baby. Baby. Ha? Yes. Tu je baby, tu. Mana tak? 1. Ni. Dan ni 1, 2. Okay, ambil ni 1. Ni berapa? Tak payah. Ni semualah. Ni Ni semua. dengan hitam. Ni semua. Macam ni? Dah. Yes, boleh. Nak susun je Baby, tu lah. dua je sayang. Mana tak? Dah. Satu, Okay, dah. dua je Itu je. kambing lah. Ambil beg lain. Yes. Okay, dan. Nah. Ni tak Tisu. Tisu. Dah. Tisu. Okay. Letak nak. Ni, baby tu. Mula-mula kita letak apa? Tadi. Tisu dulu. Tisu dulu. Tisu dulu.
Baby bila Oh, cuyu. Okay, tisu, lepas tu Lepas tu ni. brooch. Sekarang kita kejap. nak letak Tu tak tisu merah dulu biru. dek. Yang ni cikgu lelaki awak ambil butang baju Melayu tau, bukan brooch. Hah? Nah, alright. Okay, nice. Yang ni untuk ibu yang bukan Islam. Tisu. Oh, tisu. Bukan Islam sayang. Bukan Maksudnya Islam. antara cikgu tu berbangsa India atau bangsa Cina. Okay, dan Dah ingat je. Aku yang saya punya. okay guys, itu je untuk video kali ni. Kita buat apa? Kita prepare hadiah untuk hari Guru. So, Mama Lufia, Luzfan dengan Lufina nak ucapkan selamat Hari Guru. Okay, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa like, subscribe.